Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun, aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia. Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung. Yeah, so I always hike here, so I'm very familiar with this part. But even saying that, I think it's always good to go with a partner when you're hiking and follow the trails which have been marked out rather than just going your own path, especially if it's lonely, because there is a tendency to get lost. We set trail papers, so in case of somebody losing their way, they can check on the trail papers and can come back without any problem. Kalau boleh hiking beramai-ramai lah, jangan satu orang. And then ikut arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Macam banyak jangan buat jalan sendiri. Jalan yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu. Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan. Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas. Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa. Kadang-kadang kita penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah. Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan. Dalam memburu pengalaman dan puncak impian, keselamatan mesti sentiasa diutamakan. Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.